Masalah finance dalam bisnes. Pernah tak korang terfikir, bila patut aku belajar ilmu finance? Finance ni guys memang susah, to be honest Sebab ilmu finance, apa tengok ini adalah equation dalam dunia finance. Asset equal liability plus equity. Inilah dia. Orang kata balance sheet. Kita membalancekan account kita. Balance dari sudut apa? Asset. Asset ni nilai syarikat, cash, account payable, kita punya segala lah inventory ni, segala aset-aset kita ni sebenarnya adalah equal liability, hutang plus dengan equity. Equity ni segala duit revenue ataupun kita punya capital. So, bila kita faham finance, barulah bisnes akan grow dengan padu. That's why guys, kalau korang, orang-orang sale kat luar sana yang memang terlampau fokus buat sale, buat marketing, cuba sekali-sekala stop sekejap. Cuba sekali-sekala belajar ilmu finance. Antara dunia finance ni ada 3 statement yang kita kena faham. Kalau awak nak start belajar ilmu finance, ni video ni khas untuk awak. Nombor 1, awak kena faham kita panggil sebagai P&L report, Profit and Loss Report. Nampak screenshot ni? Ini adalah Profit and Loss Report. Apakah itu Profit and Loss Report? Profit and Loss Report, kita start dengan revenue. Revenue ni adalah jualan, sale. Daripada revenue sale, kita kena tolak dengan COGS. Apakah COGS? Cost of Goods Sold. Contohnya awak punya sale 100,000. Tapi itu baru sale, baru revenue. Berapakah kos penghasilan produk ataupun servis awak? Itulah namanya COGS. Kos untuk menghasilkan produk ataupun servis. Kita panggil direct cost. Contohnya, awak ada kos parcel, upah pekerja part time nak bungkus parcel, awak ada kos raw material, macam-macam kos. So, katalah 30,000. Jadi, sale 100,000, tolak dengan 30,000, dapatlah 70,000. 70,000 ni apa? Ini bukan net profit. Ini dipanggil sebagai gross profit, untung kasar. So, bayangkan, daripada revenue, tolak COGS, dapat gross profit. Daripada gross profit pula, ini bukan untung bersih lagi Macam mana kita nak dapatkan untung bersih? Kita kena tolak pula dengan kos yang seterusnya. Dipanggil sebagai OPEX, OPEX, Operational Expenses. So, Operational Expenses ni ada banyak Contoh kita guna formula yang simple, SOOSOA, SOSOA. Ni pokaucoa, WOI ni. Tak adalah. SOSOA ni adalah simple formula yang mana awak senaraikan S, salary staff awak. Gaji-gaji staff semua senaraikan. Lepas tu kita ada O, adalah outsource. Awak ada tak bayar apa-apa tim-tim outsource? Senaraikan juga. Ini adalah a part of OPEX, Operational Expenses. Lepas tu kita ada SOSOA. Yang kedua adalah office. Office expenses, pantry, bill-bill, utility semua dekat sini. And then kita ada S yang seterusnya adalah software. Sebab software ni pun cost dia mahal juga kadang-kadang So masukkan semua cost software. And then O yang seterusnya adalah others, apa-apa cost-cost lain, miscellaneous. Dan juga A yang terakhir adalah ads. So OPEX ni guys sebenarnya adalah indirect cost. Maksudnya contohnya kita bayar gaji staff, SOSOA ni semua dah kira, ni pukau-cowa semua ni, dapatlah 30,000. So apa yang berlaku? Daripada revenue sale 100,000, tolak dengan COGS 30,000, dapat 70,000. 70,000 ni adalah gross profit, tolak pula dengan cost OPEX, Operational Expenses, ambillah 30,000 lagi, dapatlah 40,000. Inilah dipanggil sebagai NOI. Apa itu? Net Operating Income. Maksudnya untung bersih selepas tolak operating expenses. Ini sebenarnya sikit lagi nak sampai net profit. Belum sampai net profit lagi. Kena tolak lagi 2 kos. Kos-kos dia adalah biasanya kita ada kos tax ataupun interest. Lepas tolak tax, lepas tolak interest, orang kata EBIT lah. EBIT. Earning before interest tax. So kita panggil EBIT ataupun EBITDA. Earning before interest tax, depreciation, amortization. So cerita dia guys, bila dah tolak semua ni, sampai lelah sekali awak dapat 40,000. 40,000 tolak pula duit tax. Duit tax kat Malaysia ni biasanya dalam sekitar 20% lah, plus minus. Ada 17, ada 24%. Tolaklah bendalah tu, barulah dapat untung bersih. Daripada 40,000 tolak 20% lah katakanlah, dapatlah 8,000. Tolak dengan 40,000 dapat 32,000. Ini baru net profit. Gila tak gila? Ini baru first statement. Kita panggil sebagai P&L report, profit and loss. So saya ulang sekali lagi profit and loss statement ni awak ambil mula-mula revenue. Revenue tolak dengan COGS. Lepas tolak COGS, dapatlah gross profit, untung kasar. Untung kasar tolak pula dengan OPEX, Operational Expenses monthly ni. And then awak akan dapat NOI, Net Operating Income ataupun net profit, tapi sebelum tax lah. So nak dapat betul-betul net profit, awak kena tolak dengan tax ataupun apa-apa interest, dan barulah awak dapat net profit. Inilah duit yang awak boleh bagi sebagai dividen. Itu adalah statement yang pertama. Statement yang kedua, awak kena belajar pasal balance sheet. Balance sheet ni adalah ikut equation yang saya ajar tadi. Asset equal
Liability plus equity. Ini formula dia. Maksudnya, bila kita kata syarikat aku ni net worth dia berapa? Apakah nilai dia? Kita tengok aset. Sebab tu bila kita buat valuation syarikat, ada banyak cara. Antaranya adalah asset valuation. Ada juga revenue valuation. Ada juga guna profit valuation. Tapi paling senang guna asset. So, bila kita nak tahu syarikat kita nilai berapa, kita kena tengok asset. Asset ni apa? Asset ni adalah kita punya liability, hutang-hutang apa-apa yang kita tanggung ni, plus dengan kita punya equity, pemilikan syarikat, revenue, profit, dividen semua kat sini. So ini adalah formula yang seterusnya. Kalau awak first time belajar, awak kena belajar pasal benda ni. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah cash flow statement. Nak tahu company kita ni sebenarnya duit ada berapa dalam account bank, kita panggil cash flow statement. So bila awak tengok cash flow statement ni, dia akan tolak, baru dah keluar, boom. Oh, duit aku dalam account bank, bila combine 2-3 account bank, campur dengan credit card, campur dengan ni, ada dah dalam sekitar 40,000. Ambil kau. Meninggal tak meninggal? So kalau tanya saya, bila patutnya awak belajar ilmu finance, kebiasaannya betul-betul bila awak dah start 1 juta dan ke atas. Ilmu finance ni tak payah detail sangat pun tak apa untuk permulaan. Sebab company kecil lagi, kita punya aset tak banyak, kita punya liability loan tak banyak. Tapi bila awak dah start main game 1 juta sebulan, revenue, sale, time tu semua benda dah start berterabur. Staff dah main 30-40 orang. Awak dah ada office, awak dah ada expenses, awak dah ada banyak gila laptop, awak ada banyak gila asset, banyak gila liability, loan bank kiri kanan. So pada waktu ni, finance memang key dia guys. So kalau awak tengok video ni, saya menyeru kepada usahawan yang terlampau laju scale tu, yang betul-betul jiwa fighter ni, sekali-sekala cuba stop sekejap, cuba belajar balik ilmu finance. Rupanya kita gagal selama ni sebab tak ada ilmu finance. Jumpa dalam video seterusnya. Zaz.